My Service adalah aplikasi yang membantu anda untuk memantau jangka hayat komponen pada kenderaan anda yang perlu ditukar segera. Paling penting dalam menu-book adalah schedule maintenance. Part-part tersebut perlu ditukar mengikut jangka masa yang ditetapkan oleh pihak manufacturer. Okey, setiap kenderaan punya QR code stiker yang masing-masing. Korang boleh tampal kat mana-mana yang korang rasa senang untuk korang scan. Di sini saya tampal dekat tepi steering. Kemudian korang scan je QR code tadi. Kemudian klik link tadi. Dia akan masuk. Kemudian masukkan password. Ambil bacaan odometer kenderaan anda sekarang, kemudian klik submit. Senarai masih kosong, klik pada setting part. Terdapat 23 part yang telah didaftarkan, klik pada kotak pilihan. Apabila saya tukar minyak enjin untuk kali pertama, klik pada kotak pilihan engine oil and filter. Klik button My Repair. Klik pada lambang spana engine oil and oil filter. Oleh kerana minyak enjin yang saya pakai jangka hayat mileage ialah 10,000, masukkan mileage range adalah 10,000. Masukkan kos pembaikan, nota catatan, kemudian klik pada butang submit. Kini sistem menunjukkan baki mileage 10,000 km berwarna hijau dan next repair untuk tukar minyak hitam adalah pada 185,807 km. Kemudian korang scan je QR code tadi. Kemudian klik link tadi. Dia akan masuk. Kemudian masukkan password. Selepas anda scan QR, klik butang biru Update Odometer Now untuk masukkan odometer terkini. Tidak perlu hari-hari anda scan QR terpulang kepada anda. Jika nak periksa status kereta anda, barulah anda scan QR dan klik butang biru Update Odometer terkini. Apabila balance warna merah menunjukkan anda perlu tukar minyak enjin anda segera. Negatif 93 bermaksud anda telah terlebih 93 km mileage yang sepatutnya anda tukar minyak hitam. Sekarang saya tukar minyak hitam semi sintetik. Untuk tukar minyak enjin kali kedua tidak perlu ke setting part, hanya klik pada lambang spana engine oil and filter. Masukkan tarikh pembaikan, odometer terkini, mileage range, kos pembaikan dan catatan. Oleh sebab minyak yang saya guna mileage hanya 7,000 km, saya masukkan 7,000 pada mileage range. Kemudian klik pada butang hijau submit. Kini balance engine oil and filter telah menjadi hijau semula dengan baki 7,000 km mileage.